he just smokes and says, "Give me your best shot," and he has plenty of. Bayangkan, seorang Sami keluar dari kuil Shaolin dan mula menewaskan petarung-petarung terbaik di dunia secara kalah mati. Namanya Yilong. Selama lebih daripada 1 dekad, dia naik ke gelanggang dengan berpakaian seperti Sami Shaolin, tunduk hormat kepada lawan-lawannya dan menewaskan ramai daripada mereka. Dia juga pernah berhadapan dengan lelaki paling digeruni dalam Muay Thai, Buakaw Banchamek. Apa yang berlaku selepas itu, tiada siapa yang sangka. ความมีวินัยนี่อุ้ยเต็มครับโดนครับโอ้โดนหมัดครับคุณธนากรตัวขาวครับโดนหมัดสวิงครับ Yilong dilahirkan pada tahun 1987 berhampiran Dengfeng di wilayah Henan, China. Sebuah bandar yang dibina di bawah bayangan kuil Shaolin. Dan itu bukan satu kebetulan. Pada usia 8 tahun, dia memasuki kuil itu sebagai pelajar. Bukan untuk lawatan atau pertunjukan. Dia mula berlatih dalam satu sistem yang telah membentuk pahlawan selama lebih 1000 tahun. Selama bertahun-tahun dia berlatih, memperhalusi seninya dan pada tahun 2009, dia menjadi profesional. Pada Disember 2011, Yilong berdepan dengan Brad Riddle, di mana mereka bertarung hebat saling bertukar serangan. Both orthodox stance. Giving away a little bit of height, and the thing about Yilong is that he has a slight height, but makes it look as if he's even taller. When you see him walking, you can see long then as he switched to the southpaw. Hard kick from Yilong, the target. One real tough customer. Clean punch. So he's the crowd favourite when he come in. All the Chinese fighting work from Riddell. No nonsense. Hasn't been caught up in the hype. Yilong might have to get a little bit more serious than what he's been as Riddell goes on attack. Much here in round number apartment. Riddell doing nothing wrong. They left a great fight to the London South Horse here. Dan di mana dia memberikan salah satu detik terbaik dalam kerjayanya. But he just waits and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. And still he comes forward, unbelievable. Namun begitu, Riddle menewaskannya melalui keputusan juri. That's one of the toughest men you'll ever see. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision after 3 rounds of Muay Thai. Your winner in the red corner. Yes, he did. Yilong tidak perlu menunggu lama untuk perlawanan semula. Pada Januari 2012, hanya sebulan selepas itu, dia kembali ke gelanggang bersama Riddle dan kali ini ia berbeza. Sejak permulaan pertarungan, Yilong mengawal rentak dengan pukulan yang dahsyat, tumbangan dan serangan ke badan yang memusnahkan. 大家看到这是我们3次在的时候，曾经这个布莱德就今天这个武则英龙算这个复出，那么这场曾经获得过影中间的这个他曾经习练武的地方，对叶问啊，这个作战应该怎么打？武僧义龙，他对这场复仇之战的虽然第一次来到中国，来到这个那个见过布莱德的比赛，我在对了，对。在自己的主场和客场那种心态，一龙的打法还是能打克他的，今天我感觉这个布莱德啊，蓝方选手布莱德来自新西兰这个新西兰那样在奥克兰那场比赛，变化。那么今天一龙，我所看到他和在更注重比赛这种过程和质量了。Kali ini, Yilong berjaya meraih kemenangan melalui keputusan juri. Ini menjadi corak bagi Yilong. Kalah, bangkit semula dan menyelesaikan masalah. Ia bukan sekadar semangat tetapi juga kebijaksanaan. Yilong belajar daripada setiap kekalahan secara langsung dan menggunakan pengajaran itu pada kali berikutnya lawan yang sama berdepan dengannya.
Tetapi tahun 2012 masih belum selesai mengajarnya. Pada bulan November, dia berdepan dengan Josh Pictol, di mana kedua-duanya saling bertukar tumbukan kuat. Big right hand, and Josh Pictol is... Kick by Josh, Phil. On the state country, Tempe, Arizona. Right hand by Pictol. Well, these are big boys. 5 seconds to take off. And that's why both the fighters... Yilong cuba sekali lagi menggunakan teknik membiarkan dirinya dipukul. Tetapi kali ini ia tidak berjalan lancar. Nice right leg, left leg by Yilong. Tetapi kekalahan ini bukanlah penamat buat Yilong. Tahun 2013 adalah tahun di mana KO mula bertambah dengan cara yang penonton Wu Linfeng tidak pernah lihat sebelum ini. Yong Jinmin dijatuhkan KO pada pusingan kedua. 지금 다리 왼쪽은 이미 충분히 무겁습니다. 네. 하이킥 일롱, 다운 직전, 왼손 또 한번 왼손 다운 직전이에요. 로우킥 다운 무너집니다. Jamnyan Srikam telah dijatuhkan KO pada pusingan pertama dengan serangan bertubi-tubi sehingga pengadil terpaksa campur tangan. عند الجمهور بشكل عام وبالخصوص الجمهور الصيني. Pada akhir 2013, Yilong telah mengumpul 35 kemenangan dan menamatkan pertarungan dengan kekerapan yang menempatkannya dalam kategori tersendiri di pentas Wu Linfeng. Dan dunia kickboxing antarabangsa mula memberi banyak perhatian kepadanya. Sudah 3 tahun 2 bulan berlalu sejak Adrian Groth menewaskan Yilong dengan KO pada pusingan kedua dan memberinya kekalahan pertama dalam kerjayanya. Yilong datang untuk menebus dirinya. Dan sejak detik pertama, Yilong mengepung Groth dengan tekanan tenang dan fokus yang hanya boleh datang daripada seorang lelaki yang telah 3 tahun bersedia untuk detik ini. 是美国的格勒特，我们看的一场复仇之战啊！没错。哦，一龙第一次去美国就被国仇，现在双方要进行格罗特的拳法相对来说，同时这场比赛也是一场世界级金腰带的争夺战。没错，谁赢了这场比赛，将获得内容就是在美国被格罗特。Sebelum pusingan pertama tamat, Yilong melepaskan kombinasi yang menyebabkan Adrian jatuh ke lantai dalam kesakitan. Yilong 想 KO 对手，没想到意外被对手 KO 了。刚才一龙的一个转身边拳为自己在第一回合的表现呢赢得了更多的分数。Lelaki yang telah memberinya kekalahan profesional pertama, kini hanya mampu menatap lampu di atas gelanggang. Perlawanan ulangan itu selesai dengan bersih dan tidak memerlukan pusingan tambahan. Rekodnya ada turun naik, tetapi lelaki itu masih terus menumbangkan lawan. Dan pertarungan paling penting dalam seluruh kejayanya kini hanya 6 bulan lagi. Untuk memahami maksud pertarungan ini, kita perlu tahu siapa sebenarnya Buakaw Banchamek, juara dunia K1 Max 2 kali. Lebih 2 dekad bertanding di peringkat tertinggi kickboxing antarabangsa. 对，毕竟是老将。这个前手屏幕看了。 Tendangan ke kaki dianggap antara yang paling merosakkan pernah direkodkan dalam sukan ini. Timingnya, kerjanya dalam clinch dan gabungan pukulannya berada pada tahap yang kebanyakan petarung tidak pernah capai, walaupun mereka mencuba sepanjang hidup mereka. Buakaw Banchamek bukan sekadar seorang petarung hebat. Dia adalah penanda aras yang terbaik sepanjang zaman dalam Muay Thai. Tanpa sebarang pertikaian. Dan pada 6 Jun 2015, dia naik ke gelanggang bersama Yilong. Buakaw sangat tepat sejak detik pertama. Tipnya mengawal jarak dan menghalang Yilong daripada mendapatkan jarak pertengahan, di mana kuasa Shaolin-nya lebih berbahaya.
Yilong terus menekan ke hadapan seperti biasa, menyerap pukulan dengan tubuh besi dan tidak pernah berhenti marah. ไทยครับเจอกับอี้หลงกังฟูจากวัดเซาหลินโอ้โหแล้วครับคุณนากรยกแรกอ้าวมาเลยครับมาอีกแล้วเอาครับอุ้ยบัวขาวครับโดนครับหมัดมาอีกแล้วก็โดนครับนี่ครับระวัง Tetapi Buakau sudah ada jawapannya. Pusingan demi pusingan, dia membaca corak serangan Yilong dan terus mengawal pertarungan dari luar. หมัดเขาแรงนะครับหมัดครับโอ้แต่ว่าหมัดในยุคนี้ครับบัวขาวโอ้ยเต็มครับโอ้บัวขาวครับโดนหมัดสวิงครับเมื่อสักครู่นี้โอ้ครับ Apabila loceng penamat berbunyi, tiada sebarang kontroversi dalam pemarkahan, Buakau Banchamek menang melalui keputusan juri. Yilong telah tewas kepada petarung Muay Thai terbaik yang masih hidup. 比赛结果蓝方胜。 โอ้แล้วผู้ชนะครับ Dia kembali ke sudut gelanggangnya. Dan apa yang berlaku dalam 16 bulan berikutnya akan menentukan seluruh legasinya. Masih ada satu lagi pertarungan dengan Buakau. Pada 5 November 2016, puluhan juta penonton menonton pertarungan itu di seluruh China. Dunia sukan tempur sedang memberikan tumpuan penuh. Buakau telah menewaskan Yilong pada pertemuan pertama mereka. Dan persoalannya ialah, sama ada Sami itu mempunyai jawapannya. Sejak loceng pertama dibunyikan, Buakau adalah seorang lelaki dengan misi. Dia melancarkan tendangan ke badan yang kuat. Dia menggunakan kelebihannya dalam clinch untuk menggoncang Yilong di seluruh gelanggang. 在赛前呢又出现了一龙的后手拳，漂亮，看一下。第一次来说还是依然的从容。这时候的腿法呢，在全世界这个级别里都是非常强悍的。是一龙的连续组合拳，越邦拉站的这个密码当中有4个字叫风云火山，没错，我觉得特别适合形容一龙和波球。不动如山。后手拳前后的打击，我们看到的波球真的就是侵略波球。一龙还了几拳，波球顶膝。 一龙还了几拳，波球顶膝没成功，扫踢。大家可以看一下我们一龙的进攻，它是单发波球，它的立体组合。泰拳手看来赛前做了大量的研究，做这种前板旋解后手的边拳。Buakau mengekalkan Sami itu di hujung jangkauannya sepanjang pertarungan, menunjukkan penguasaan Muay Thai yang telah menjadikannya yang terbaik sepanjang zaman. 是前摆，下面踢。 好的，撑持波球的请扣二。一龙这场比赛没有出现上一场比赛一上来就半年的沉淀。我们看两位支持波球的打出波球加油。波球有一个推一龙的这个情况。剪刀腿。一龙后摆拳没打到，距离不够，倒腿打出这种后手拳。是，这是刚才又来了，击中了一龙头部。好的，感谢这位兄弟的屌大片。 抓礼物的兄弟，我们经常会说一个词儿，叫做需要一个真正的。Tetapi Yilong berbeza kali ini. Pergerakan kepalanya lebih tepat. Pergerakannya di atas gelanggang lebih bijak dan dia lebih sabar sebelum menyerang. Menunggu saat yang sesuai. Bukannya terus meluru ke serangan balas Buakau. 电视台请我的，你可以去看一下青海卫。 有对胜利的渴望，没错，有对信念的坚定，是的。中勺，对，有双方的这个相生相克。我们看又一次，一龙扫踢，连续的最后的连续。Pusingan demi pusingan, kedua-dua petarung menunjukkan keganasan, melancarkan tumbukan dan tendangan yang dahsyat sehingga bergema di seluruh stadium, tanpa seorang pun yang sanggup mengalah walau sedikit pun. 一龙还了几拳。 波球顶膝，好的一个正蹬，是及时阻止了两方的感谢。拳四。Untuk pusingan penentuan, momentum telah berubah sepenuhnya. Yilong mengawal rentak. 赛事这9分钟的本身，对，是邦拉站的侵略如火，气势如风，没错，是及时阻止了两方的。 波球这场确实打的是比较稳，没错。Apabila loceng penamat berbunyi, para juri mengisi kad skor mereka. 我们祝贺我靠，一龙这个我 Biksu Shaolin itu telah mengambil masa 16 bulan
untuk membetulkan semua kesilapan dari pertarungan pertama dan telah menewaskan legenda Muay Thai pada percubaan kedua. Setahun bekerja dan 1 malam untuk membuktikannya. Selepas kemenangan ke atas Buah Kau, Yilong terus bertarung. Pada November 2017, dia naik ke gelanggang bersama Sitichai Sitsongpinong, salah seorang penyerang paling teknikal dan berkuasa di dunia pada masa itu. Sitichai sangat tajam sejak awal lagi. Gabungan serangannya dan timingnya sangat tepat. 波球的前教练帕良，而文藏，对，那么法上肯定是有好处的。是世界排名第，就是在进攻和防守两做得非常的到位。其实两个人，站出去，站出去起来。该换个架啊，对，可以换个架啊，做一下调整。觉得后边Dan pada pusingan kedua, dia berjaya mengenai satu tumbukan bersih diikuti dengan tendangan tinggi kaki kiri yang menjatuhkan Yilong ke atas kanvas dalam keadaan terhuyung hayang. Dan walaupun dia cuba sedaya upaya, dia tidak dapat bangun sebelum kiraan tamat. Kekalahan di peringkat elit mula memberi kesan yang besar. Yilong masih bertarung di tahap tertinggi, tetapi tahap itu kini mula memberi kesan kepadanya dengan cara yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dia berumur 30 tahun dan telah mempunyai lebih daripada 60 pertarungan profesional dan kekalahan seterusnya akan tiba dengan lebih pantas lagi. Pada bulan Jun 2018, Sayok Pumpan Wang telah menewaskan Yilong dengan KO pada pusingan pertama. Ia adalah satu penamatan yang kejam dan satu lagi peringatan bahawa kesan keletihan dan kehausan semakin ketar. Tubuhnya telah menanggung dekad latihan Shaolin dan pertarungan profesional di belakangnya. Tetapi Yilong masih mempunyai sesuatu untuk dibuktikan. Pada tahun 2018, lawan seterusnya ialah Choi Hongman, gergasi dari Korea Selatan yang tingginya lebih 2 meter dan telah membuat semua lawannya dalam MMA dan kickboxing kelihatan seperti kerdil selama lebih sedekad. Sejak permulaan pertarungan, Yilong terus bertindak, melancarkan tendangan rendah, berundur, melepaskan tumbukan tepat ke kepala dan mengekalkan jarak dengan gergasi itu. Yilong menggunakan corak ini untuk melemahkan gergasi itu. Dan apabila satu tendangan tengah terkena dengan bersih, Choi Hongman mendakwa ia adalah serangan bawah pinggang. Tetapi ulang tayang menunjukkan cerita yang sangat berbeza. Seorang gergasi setinggi 2 meter 10 cm telah dihentikan pada pusingan pertama pada usia 31 tahun selepas 2 kekalahan kejam berturut-turut dan itulah jawapan Yilong kepada sesiapa yang menyangka kisah itu sudah berakhir. Kemudian tibalah 7 Mei 2024. Yilong berumur 37 tahun dan sudah menempuh 76 pertarungan profesional. Dan Yasuhiro Kido naik ke gelanggang sebagai lawan dalam apa yang akan menjadi bab terakhir. Pusingan pertama hanya berlangsung selama 2 minit dan 6 saat. Kido melepaskan satu tendangan tinggi yang bersih yang menghantar Sami itu ke persaraan. Yilong menerima kekalahan itu dengan cara yang sama seperti dia menerima semua kekalahan dalam kerjayanya. Dengan ketenangan seorang lelaki yang telah dilatih sejak kecil untuk memahami bahawa keputusan dan usaha adalah dua perkara yang berbeza. Dia tunduk dan keluar dari gelanggang. 76 pertarungan profesional dalam 15 tahun. Yilong telah berhadapan dengan juara-juara antarabangsa dari seluruh pelosok dunia. Pernah dikalahkan dengan KO dan kembali dengan lebih baik.